Bila bercakap tentang jodoh, ada orang rasa perlu cepat. Ada juga yang pilih untuk tenang dan tunggu waktu yang tepat. Itu yang dikongsi oleh Zul Arifin. Bagi dia, soal kahwin bukan sesuatu yang perlu dikejar. Dia sendiri akui, sampai sekarang dia tak boleh ramal bila masa itu akan tiba. Kalau ikut perancangan dalam hati, mungkin sekitar usia 40-an. Bukan terlalu lewat, tapi juga bukan tergesa-gesa. Bila dengar cara dia bercakap, jelas dia lebih selesa dengan perjalanan hidup yang perlahan tapi pasti. Dia juga jujur tentang satu perkara. Mencari pasangan hidup bukan mudah. Ia bukan sekadar jumpa dan terus jadi. Ia perlukan masa dan fokus. Masalahnya sekarang, fokus dia bukan ke arah itu. Kerjaya yang sibuk buat dia lebih banyak beri perhatian pada kerja. Hari-hari berlalu dan dia biarkan saja perkara tentang jodoh datang dengan sendiri. Menariknya, bila ditanya tentang mesej peribadi di media sosial, dia kata memang ada yang cuba mendekati. Tapi kebanyakannya sekadar gurauan, tak serius. Dia sendiri ambil perkara itu dengan santai, tak terlalu fikir dan tak terlalu berharap. Kadang-kadang, bukan semua orang berada dalam fasa yang sama. Ada yang sudah bersedia untuk bina hidup bersama dan ada juga yang masih mahu kenal diri sendiri, fokus pada impian. Dan mungkin itu juga satu bentuk pilihan yang matang. Bila dengar pandangan macam ini, kau jenis yang rancang awal soal jodoh atau biarkan ia datang pada waktu yang sesuai? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.